Ni macam kedai baru ni, Sugar Bun. Tak ada orang ke? Hai, saya first time datang ni. Saya first time dengar juga ni. Nama Sugar Bun Tapi jual ayam. Masya Allah. Yang orang selalunya beli yang ini. Dia boleh spicy, boleh original. Tuhau. Ya, cuba dengar nama Tuhau. Tuhau tu apa? Dia daripada Sabah, dia pakai cili dia tu campur dengan ginger. Khas dari Sabah. Tuhau ni kalau kat Malaysia ada cencalo, ada budu. Dia kat Sabah ada tuhau. Oh begitu. Special dia. Macam ni pada macam Tabasco kan? Dia punya Tabasco lah, dia punya sos-sos tu. Semua daripada Oh ni sana. Tuhau tu, sos Tuhau. Pedas sangat ke? Dia Kano masak merah. ya, yang masak merah. Oh, yang merah. Bagi saya inilah. Yang 2 pieces lak-lak ni. Apa ni? ABC. Dia macam ala mesti lah. Boleh lah bagi yang ni. Bagi saya ni lah. Beef ni lah. Yang beef burger. Alright, terima kasih. Oh, bubur free. Tinggal burger je lah. Okay, terima kasih. Sebab seorang je berdua. Seorang. Kalau seorang je berdua kawan. Tak ada. Banyak sangat kau ada? Tak banyak. Let's try nasi. Apa? Lak-lak. Dia punya ni lah, coating dia light. Rasa ayam dia juicy. Lembut and juicy. Mare. Burger rasa macam burger Ramli. Berayam sedap. Saya suka ayam dia lah. Okey. Oh. Alright, terima kasih. Aku lapar ni. Okey, tapi saya tak tahulah ada kacang merah. Saya tak makan kacang merah. Oh. Sedap. Cuma ada. Ya. Ya. Tadi kacang merah kan. Boleh lah. Tak apa, bukan. Tak ada salah pun. Satu benda aku puji, customer service dia. Bagus tu. Baik bang. Terima kasih for the voucher. Okay. Sama.